Okey, mula-mula salurkan ikan siakap dengan tepung jagung dan season sikit dengan garam dan black pepper dan deep fry. Sebab kuali tak cukup besar, jadi saya belah dua ikan tu. Next, cincang bawang putih macam dalam ni, and then goreng bawang putih dulu. Goreng sampai garing sikit, kemudian masukkan bawang merah, bawang kecil yang dicincang halus dan juga halia. Kemudian cili yang dipotong kecil-kecil tu masukkan last lah, sebab nanti dia terlampau pedas. Okey, kemudian saya masukkan serai yang dihiris halus. Actually nak banyak lagi pun boleh. Kemudian saya masukkan daun limau purut. Saya koyakkan daun limau purut tu dalam 2 hingga 3 helai. Okey, kemudian saya masukkan sos cili. Lepas tu sos tomato. Kemudian sos tiram. Cukup rasa lah. Ini depends on rasa masing-masing lah. Nak lebih ke, nak lebih pedas ke, nak kurang pedas, ikut sendiri. Okey, kemudian saya campurkan buah tomato, nak kasih dia rasa masam lagi. And then boleh campur air sikit lah kalau rasa kering sangat. Untuk optional, boleh tambah capsicum dan juga sebab saya ada extra asparagus, saya masukkan je asparagus tu. Okey, kemudian boleh masukkan garam dan gula secukup rasa dan kacau sedikit. Biarkan lagi seminit macam tu dan siap.